kita ada 6 touch point ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antara 6 ni dekat mana yang paling besar kejatuhan dia? Contoh, katakanlah touch point nombor 1 ni 100 orang ada. Pergi kedua ni mungkin 20 orang saja. So dekat sini dah lost 80 orang. Sebab apa? Ataupun sini 100, ini 80, ini 70, ini 20, belakang ni tinggal satu je. So setiap satu ni, point saya adalah dia akan ada drop. Drop, 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 drop dalam kita punya data tu. Dan dari situ kita beranalisa sebenarnya masalah kita tu dekat mana. Okay. So, touch point yang pertama sebenarnya dia adalah bermula daripada apa konten strategi yang kita buat. Okay. Saya akan explain satu-satu benda ni. So, macam mana apa konten yang kita buat, macam mana rupa profile view kita. Itu yang pertama dia tengok sebelum dia nampak iklan kita, ataupun dia nampak iklan kita dulu pun dia akan tengok kepada yang konten kita keluarkan tu. Okay. So, kalau salah atau kurang tepat konten yang kita buat dekat depan tu menyebabkan orang yang masuk ke dalam leads kita tu kurang berkualiti, yang menyebabkan dekat belakang susah nak closing lah, apa benda, masalah dekat belakang. Okay. So touch point yang pertama adalah kita punya profile dan juga kita punya konten. Okay. Touch point yang kedua adalah kita punya iklan. Okay. Sama ada dia nampak iklan kita dulu baru dia pergi profile kita, ataupun dia dah kenal kita, dia dah follow kita dan dia nampak iklan kita. So bergantung kepada touch point 1, 2 tu mana-mana tu lah. So yang dua yang pertama ni adalah touch point bahagian marketing lah. Okay, marketing punya tadi. So dia nampak iklan kita tu. So apa jadi lepas dia nampak iklan kita tu? Contohnya dia masuk kepada touch point yang ketiga, iaitu di mana dia akan melalui satu staging proses. Staging proses tu maksud dia dekat mana leads tu start. Maksud dia kalau kita buat iklan jenis form, borang. Bila orang isi borang tu, berapa lama respon time kita? Berapa lama kita reply dia daripada dia isi form tu sampailah kita WhatsApp dia. So itu nama dia time to respond. Okay. So katakanlah kita tak pakai iklan jenis form pun, kita pakai iklan direct WhatsApp. Daripada Facebook, daripada TikTok terus masuk ke WhatsApp. Tapi bila masuk ke WhatsApp tu, dia kita lambat reply. Contohnya leads masuk malam, kita reply esok paginya, kan? So kita bagi tim sale kita run iklan hari Jumaat leads dah masuk, tapi Sabtu Ahad dia tak tengok phone. Hari Isnin baru di reply. So kalau lambat benda tu, lagi lama benda tu, sebenarnya time to respond tu lagi rendah. Okay, menyebabkan benda tu drop. Dia akan impact semua conversion rate semua tu lah. Okay. So once dia dah masuk dalam WhatsApp kita tu, dia akan masuk ke touch point yang keempat, di mana dia ber-WhatsApp dengan kita lah. Dia WhatsApp dengan kita. Masa tu lah kita buat fact finding. Kita tanya dia kenapa dia nak dapatkan servis kita. Dia tanya kenapa nak dapatkan produk kita. Dekat sini kita kena tahu apa yang dia nak lah. So itu adalah fact finding. Touch point yang keempat. Touch point yang kelima adalah bila kita dah beritahu. Kita dah beritahu dah package kita. So dia ada masalah, let's say. Okay, ni contoh. Saya share contoh. Contoh adalah kelas ngaji. Tuan Izzuddin, kelas ngaji daripada Kelantan kan. So kita dah beritahu kelas ngaji ni, ni package dia berapa ringgit, berapa kali sesi semua tu kan. So bila kita tahu benda tu, kita akan masuk touch point yang kelima, di mana handling rejection. Maksud dia sama ada diterima ataupun dia reject kita. Dia reject tu boleh jadi banyak. Dia tak nak, dia blue tick, dia tak reply kita, dia palau kita, apa lagi? So fasa tu adalah fasa handling rejection dan fasa follow up. Apa yang kita nak bagi kat dia untuk follow up. Macam mana kita nak yakinkan dia supaya benda tu boleh closing. Itulah touch point yang kelima. Dan touch point yang keenam adalah kita deliver servis tu. Maksudnya kita, kalau kelas mengaji tadi, kita buatlah kelas ngaji tu. Kan? Kita buat kelas ngaji tu. Dan apa yang terjadi selepas tu lah. Okay. So yang dua yang pertama ni adalah bahagian marketing. So saya akan fokus dekat tu dulu. Okay. Touch point yang pertama, adalah customer belum nampak lagi iklan kita, ataupun dia nampak iklan kita tapi dia patah balik kepada kita punya profile. Satu istilah yang kita panggil ZMOT. ZMOT. ZMOT tu apa? Ada satu research yang siapa yang buat ni? Inside Sales. Baru lagi dia buat. Sini saya tengok bila 2021. Lama dah kot. Okay. So dia buat kajian, dia kata kalau kita tak respon dalam masa 5 minit, leads kita tu, dia punya heat temperature dia tu akan drop. Maksud dia daripada dia elok-elok dia memang nak benda tu, dia akan jadi cool lah. Dia senyap. Dia jadi sejuk lah. Orang kata lah, senang mudah. So, kalau lagi lama kita palau dia, lagi lama kita tak reply dia, lagi lama
lagi berat nak closing, lagi lagi kurang dia punya hot lead tu kan. Hot tu maksud dia reply terus tu reply semua kan. Kalau lambat lagi teruk. Okey, ini kena tengok. Kadang kita buat iklan tu dah betul dah, tapi kita punya respon time tu salah. Contohnya tim sale kita, staff kita tak reply ikut ikut yang kita nak. Contoh tim sale kita MC, kita tak off iklan. Kalau tim sale kita cuti, kita tak off iklan. So benda ni penting kadang iklan tu dah betul, tapi sebabkan respon time ni saja menyebabkan benda tu tak nak close. Okey.